Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiil amin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Insyaallah tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menyambung dalam kuliah kita pada kali ini, kongsian kita dalam media sosial melalui siaran langsung Facebook. Kita ingin menyelesaikan baki bacaan kita daripada 40 hadis Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Hadis hari ini hadis yang ke-31. Sabda Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman rapatnya, maka oleh itu hendaklah setiap dari kamu memerhati dengan siapa dia berteman rapat. Jadi pentingnya kawan rapat di sini. Hadis yang cukup mudah kita fahami, iaitu menekankan keperluan kita untuk memilih teman setia kita. Karena bagaimana bayangan teman setia kita, begitulah sebenarnya bayangan kita. Sunan Abu Daud dan juga Sunan At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, status hadis ini menurut Imam Tirmizi adalah hasan. Hadis yang berikutnya, hadis 32. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'minu min hujrin wahidin marratain. Seorang mukmin tidak akan disengat dari satu lubang dua kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin tidak akan disengat dari satu lubang. Dari satu lubang, sudah tentu lubang ini adalah lubang yang terdapat binatang yang berbisa. Dia tidak akan disengat dua kali. Mana apabila dia tahu di lubang itu sudah ada ular, ada kalajengking dan sebagainya, dia tak akan lagi dengan sengaja untuk masukkan tangannya ataupun untuk memijak di kawasan lubang tersebut. Apa maksud hadis ini? Yang pertama sekali, seorang mukmin tak akan ditipu dua kali oleh musuh. Maknanya di sini menekankan menjadi sifat seorang mukmin itu berhati-hati bila berdepan dengan musuh, termasuk syaitan. Dan sebagian syurah, orang ulama yang mensyarah hadis, kata mereka walaupun uslub hadis ini uslub khabari, tapi yang dimaksudkan insya'i, iaitu perintah. Itu dengan maksud janganlah seorang mukmin itu membiarkan dirinya ditipu oleh musuh untuk kali yang kedua. Dan boleh juga kata ulama difahami hadis ini, iaitu seorang mukmin itu tidak akan melakukan dosa, tidak akan mengulangi dosa untuk kali yang kedua. Kan dosa ini ibarat bila kita melakukan dosa, kita membiarkan jiwa kita disengat. Seolah kita membiarkan jiwa kita disakiti atau disengat. Kerana dosa ini merosakkan jiwa. Jadi seorang mukmin dia tak akan melakukan dosa, bermudah-mudah mengulangi dosa. Bahkan kalau dia melakukan dosa pun dia akan berusaha untuk baikinya. Itu hadis yang ke-32 diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu. Dan hadis yang berikutnya, hadis 33. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfa'u tu'jaru. Isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat kamu, nescaya kamu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna isfa'u, beri syafaat? Makna relakan diri kamu untuk menjadi perantara yang bagi pihak lain yang ingin mendapatkan suatu kebaikan daripada orang lain. Kebetulan kamu ada pengaruh, dipercayai oleh orang lain yang dapat menjadi orang tengah, maka relakan diri kamu untuk menjadi orang tengah. Nescaya kamu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah pada zaman dia, dia seorang ulama yang zuhud, tidak ada wang, tapi dia menjadi kepercayaan di sisi sultan. Di setiap kali orang miskin datang, untuk setiap kali ada orang miskin mengingini suatu bantuan daripada sultan, maka mereka akan mohon melalui Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Nawawi akan mohonlah pada sultan. Sehingga kan satu hari sultan berkata kepada Imam Nawawi rahimahullah, "Sudah-sudahlah kamu merekomen orang miskin ni. Aku dah tak mampu nak bagi bantuan kepada mereka." Lalu Imam Nawawi rahimahullah berkata kepada sultan, "Patik hanya ingin mendapat pahala daripada Allah Ta'ala." Ya. Jadi dengan menjadi orang tengah, kerana Nabi menyebutkan isfa'u tu'jaru. Berpulang kepada tuanku lah, sama ada tuanku nak memenuhi hasrat mereka ataupun tidak. Ya. Maka sultan berkata kepada dia, "Kalau begitu aku pun ingin pahala. Ya, kamu rekomenlah siapa yang kamu nak rekomen. Ya, aku tetap akan berikan. Ya, agar kita sama-sama memperolehi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala." Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis yang berikutnya yang 34. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu dia akan bersama dengan orang yang dia kasihi. Ya, seorang itu dia akan bersama dengan orang yang dia kasihi. Ini di akhirat, khususnya di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Musa dan Anas. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia menceritakan ada seorang lelaki datang bertemu Nabi SAW. Lalu dia bertanya Nabi, "Ya Rasulullah, apa pandangan kamu tentang seorang lelaki yang mengasihi satu kelompok manusia namun amalan dan martabatnya tidak dapat mencapai ke tahap mereka?" Ya, sebagai contoh kita lah. Yang kita mengasihi Rasulullah SAW dan juga para Nabi. Tapi kita tak dapat beramal untuk mencapai martabat mereka. Kita mengasihi para sahabat, para syuhada. Tapi amalan-amalan kita banyak kurang. Ya, apakah mampu kita untuk berada bersama dengan mereka di akhirat? Lalu Nabi SAW menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah." Seorang itu dia akan bersama dengan orang yang dia kasih pada hari kiamat. Jadi itulah dipanggil fadilat, kasih, muhabbah. Dengan adanya perasaan kasih itu, walaupun darjat kita di sisi Allah Ta'ala tidak menyamai darjat mereka, tapi Allah tetap akan menghimpunkan kita bersama dengan mereka dengan sifat kasih kita kepada mereka. Jadi sebab itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahawa inilah hadis yang paling kami para sahabat, ini yang hadis yang paling gembira, yang kami paling suka ialah hadis ini, di mana kami mengasihi Nabi SAW, Abu Bakar, Omar. Maka kami mengharapkan agar kami dihimpun oleh Allah di akhirat nanti bersama dengan tiga kekasih Allah Ta'ala ini. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-35. Qala Nabi SAW, "Sayyidul qawmi khadimuhum." Tua bagi satu kaum ialah orang yang menjadi khadam mereka. Hadis ini boleh difahami daripada dua dimensi. Yang pertama, orang yang menjadi pemimpin ni dia kena ingat bahawa dia adalah khadam. Dia sebenarnya adalah khadam pada masyarakat dia. Dialah kena berkhidmat untuk masyarakat, bukan masyarakat berkhidmat kepada dia. Dan dari sudut yang lain pula, ini adalah isyarat kepada masyarakat. Kalau kamu nak lantik pemimpin, kamu lantik orang yang sebelum dia menjadi pemimpin, dia biasa berkhidmat kepada kamu. Orang yang rajin menziarahi rakyat, orang yang sentiasa bersama dengan rakyat, yang sanggup susah bersama dengan rakyat, tidak orang kata apa ringan tulang, tidak loket dengan pemberian dan sebagainya. Orang itulah yang sepatutnya kamu angkat. Kerana dia sebelum menjadi pemimpin pun dia berkhidmat kepada rakyat, maka nanti jadi pemimpin nanti lebih lagi dia akan berkhidmat kepada rakyat.
Jangan melantik pemimpin orang yang banyak bercakap, yang hanya pandai pidato dan sebagainya, kan? Kerana dia belum tentu dia dapat berkhidmat kepada masyarakat. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman dari sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu yang bernama Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, dan dari segi muhaqqiq kata di antara dalam Al-Jami' As-Saghir, di sini adalah dhaif, hadis yang dhaif. Dan hadis yang berikutnya hadis 36. Qala Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada pagi-pagi mereka. Hadis ini merupakan doa kepada Nabi SAW, dan kita sedia maklum bahwasanya Nabi SAW ini doanya dikenangkan Allah. Jadi kerana itu bagi kehidupan umat Islam, waktu yang paling baik di antaranya adalah waktu pagi, iaitu waktu yang barakah dengan doa Nabi SAW. Jadi sebab itu jangan sia-siakan pagi kita ini. Jangan biasakan diri untuk tidur pagi. Sebaliknya, manfaatkanlah waktu pagi ini untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk beramal, bekerja dan sebagainya. Dan orang berniaga, sahabat Nabi yang menyampaikan di sini iaitu Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi, dia seorang ahli perniagaan, businessman. Dan dia mulakan perniagaannya pada awal pagi yang mungkin. Lalu perniagaannya sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Tirmizi dari sahabat yang bernama Sakhr Al-Ghamidi. Status hadis ini menurut Imam Tirmizi adalah hadis hasan. Hadis berikutnya hadis yang ke-37. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Seorang mukmin itu suka memesrai, suka menggauli, berjinak-jinak dengan orang lain, dan mudah dimesrai dan digauli. Mana orang kata mudah berkira, yang mudah berkira dan tidak payah, tidak suka mayah-mayah, dan simple. Kalau orang bersalah dengan dia pun dia mudah memaafkan. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak suka mesrai dan dimesrai, tidak suka menggauli, ataupun dia tidak suka bergaul dengan orang lain, dan dia pun susah orang yang susah berkira dengan dia. Jadi orang begitu tidak ada kebaikan, kata Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Jabir radhiyallahu anhu. Itu juga Imam Ahmad turut meriwayatkannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan begitu juga Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat yang bernama Sahl bin Sa'ad Sa'idi. Menurut Syekh Syu'aib Arnaud yang mentahqiq musnad Imam Ahmad, yang isnadnya adalah hasan. Isnad hadis ini adalah hasan. Menurut Imam As-Suyuti, hadis ini adalah hadis sahih. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-38, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu yang dikira ialah yang berterusan hingga penghujung. Dan sekaligus kalau kita satu amalan tu begitu, kita mengerjakan solat, kita perlu memastikan solat kita tu memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, syarat-syarat rukunnya daripada awal sehingga akhir penghujung solat. Barulah solat kita itu akan dikira, akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga kalau kita kira dari sudut totally amalan kita pun sama juga. Jangan kita hanya semangat di awal, di tengah, di hujung-hujung, dan kita futur, kita tidak semangat lagi, kita meninggalkan amalan, tidak istiqamah. Kerana yang hujung itulah. Dan amalan yang berterusan istiqamah hingga hujung usia, itulah yang bawa kita kepada husnul khatim. Kita matilah di atas amalan tersebut. Kalau seseorang itu awal usianya dia jahat, tapi di hujung usia dia baik, dia insaf, dia beramal, di hujung usia itulah yang dia ambil kira namat dia mati dengan husnul khatimah, walaupun di awalnya tidak baik. Tapi sebaliknya pula, jika seorang itu di awalnya baik, tapi di hujung usia dia beralih, jadi dia pengaruhi, lalu dia tidak lagi beramal, bahkan dia melakukan maksiat dan mati dalam maksiat itu, maka itulah dia. Dia tu dikira di hujung itu.
Jadi kita mohon pada Allah, ya Allah, berilah kepada kami istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, wahai Tuhan yang uh, berkuasa membolak-balikkan hati-hati, teguhkanlah hatiku di atas agama dan ketaatan kepadaku. Jadi kita mesti istiqamah dengan kebenaran, bukan dengan orang. Ya, sebab itu bila hari ini orang suka menyebut tentang wala, kesetiaan. Sebenarnya kesetiaan itu pada Allah dan Rasul, dan juga orang yang bersama Allah dan Rasul. Kesetiaan kita kepada kebenaran, bukan kepada orang. Sebenarnya tidak ada wala sebenarnya pada orang, melainkan Rasul. Tetapi hari ini orang telah menyelewengkan pengertian kesetiaan itu, sehingga dia menggunakan kesetiaan itu untuk mencari habuan duniawi dan sebagainya. Itu tidak amanah dalam memahami nas Al-Quran dan juga nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ditimbul istilah qul haqqa walau kana murran. Ucapkanlah kebenaran sekalipun pahit. Ya, sekalipun pahit. Hadis yang berikutnya 39, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa berselawat untukku dengan satu selawat, Allah akan berselawat untuknya 10 kali selawat. Hadis inilah hadis yang masyhur, yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selawat kita kepada Nabi SAW sedia maklum, iaitu kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin dan sebagainya, dan sirah yang seumpamanya. Salawat Ibrahim adalah salawat yang paling baik. Salawat sebagaimana kita membacanya dalam salat. Kalau bukan itulah salawat yang paling baik, sudah tentu tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi salawat yang rukun dalam salat-salat kita. Bagaimana pula salawat Allah Ta'ala kepada kita 10 kali, iaitu Allah akan mengampunkan kita. 10 kali ganda Allah memberikan ampunan kepada kita. Dan begitu juga salawat Allah kepada kita, iaitu Allah melimpahi rahmat kepada kita 10 kali ganda rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu orang yang suka bersalawat kepada Allah, ya Allah, dia bersih, insya-Allah dia bersih. Yang keduanya, dia sentiasa dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hadis yang terakhir, hadis yang ke-40, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya sebelum mati adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya sebelum mati ialah la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Di sini ada beberapa huraian daripada alim ulama kita. Yang pertama sekali, kalau kita mampu, sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, maka kita ucapkanlah syahadah. Sebab itu disuruh orang yang sihat agar mencari orang sakit, dan jika diketahui dia hampir mati, maka bisikkan ke telinganya la ilaha illallah, ya syahadah, agar dia boleh mengakhiri hayatnya itu dengan la ilaha illallah. Dan para ulama ada juga yang mentafsirkan, maksudnya ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kekal dengan kalimah itu dalam hatinya sehingga akhir hayat, sekalipun di hujung usia mungkin dia jadi keliru dan sebagainya, dia jumpa nyanyuk, tak dapat mengucap, tapi dalam hatinya itu masih tersemat kukuh la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Ini sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Min abdin qala la ilaha illallah, summa mata ala dhalik, illa dakhala jannah, wa in zana wa in sab." Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, maknanya dia meluk Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mati di atas ucapan itu, maknanya dia kekal Islam, kekal mukmin yang ikhlas, dakhala jannah, dia akan masuk syurga, walaupun ketika hidupnya dia pernah berzina, dia pernah mencuri. Jadi kemuliaan la ilaha illallah yang tersemat kukuh dalam hati itu menyebabkan Allah menghargainya, menghargai jiwanya, dan Allah beri syurga kepadanya, dan Allah tidak akan biarkan dirinya untuk berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah dengan keberkatan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kita dapat untuk menyelesaikan sebanyak 4 siri. Tuan-tuan dan puan-puan boleh
tonton kembali siri-siri berikut yang sebelum ini dan untuk mendengar 40 hadis kesemua ni. Al-hadis al-qisar, hadis-hadis dipanggil yang pendek-pendek. Itulah kelebihan himpunan 40 hadis Imam Suyuti ni. Ada yang pendek-pendek, yang mudah kita fahami, yang mudah kita hafal. Dan dia mewakili 40 bab yang menjadi teras dalam agama ini. Dan insya-Allah kita bertemu lagi dalam bacaan siri bacaan hadis yang lain insya-Allah. Mudah-mudahan dengan usaha kita sebab sedikit ini membaca tafsir Quran, baca hadis Nabi SAW, kehidupan kita tidak berlalu dengan sia-sia. Sebaliknya kehidupan kita ini senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.